Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hafizah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Puan sekarang berada di mana, Puan? Okay, saya sekarang berada di daerah Sabak Bernam. Okay, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana atas kesudian Puan untuk menyertai temu bual pada hari ini. Jadi saya teruskanlah kepada topik kita. Okey. Pertama sekali saya ingin bertanya, bolehkah Puan perkenalkan diri dan latar belakang dalam bidang pendidikan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum ni nama diberi ialah Nur Hafizah binti Makno. Saya mula bertugas di Sekolah Sam Muhammadiyah Kota Sabak. Saya telah berkhidmat lebih kurang dalam 16 tahun. Bermula daripada tahun 2009 sehinggalah sekarang bertempat di sekolah yang sama. So lebih kurang 16 tahun lah saya berada di sekolah tu. Okay, sebelum ni saya juga telah berkhidmat yang tempat yang sama sebagai guru sandaran tidak terlatih bermula pada 2007 hingga 2009. Jadi dari tahun bila Puan berada di jawatan sekarang? Okay, sekarang ni saya memegang jawatan sebagai guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational. Saya telah memegang jawatan ni bermula daripada tahun 2013. Hingga kini? 2013. Okey. Okey, boleh Puan ceritakan apakah pengalaman Puan dalam bidang profesional guru sepanjang kerjaya Puan sebagai seorang guru? Okey, dalam bidang teknik dan vocational ni dia ada beberapa mata pelajaran yang terdapat dalam dia. Contohnya di Sekolah Sam Muhammadiyah ni, salah satu mata pelajaran ialah RBT, perniagaan, prinsip perakawanan dan ekonomi. So saya telah mengajar dalam subjek perniagaan dan RBT bermula daripada tahun saya berkhidmat di situ. Okey, jadi dalam bidang pembangunan profesional ni Puan boleh ceritakan sikit tak apa pengalaman Puan? Okey, sepanjang kerjaya saya ni saya telah terlibat dalam pelaksanaan beberapa inisiatif pembangunan profesional termasuklah LADAP dan PLC. Saya juga merupakan salah satu penyelaras daripada dua-dua bidang ni iaitu LADAP dan PLC. Oh, okey. Salah satunya saya telah membuat bengkel sama dengan sekolah-sekolah yang berhampiran dengan saya lah. Contohnya di SMK dan SABK yang berhampiran di sekolah. Oh, okey, baik. Setahu saya sekolah Puan SABK, bukan Ya, sekolah saya SABK. SABK, okey. Seterusnya saya nak tanya, bagaimanakah pembangunan profesional guru ni dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran? Maksudnya tadi kita ada LADAP, PLC kan. Jadi macam mana PLC, LADAP ni boleh membangunkan profesional guru, nak tingkatkan kualiti guru? Okey, pembangunan profesional guru ni dia memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey, salah satunya iaitu dalam menguasai teknik pembelajaran terkini lah. Okey, dalam situ ni guru dapat mempelajari kaedah pedagogi baharu dan inovatif yang berkesan. Okey, selain itu juga peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Untuk makluman pihak Puan, dalam sekolah kami ni setiap kelas ni kami telah menyediakan smart TV. Okay. So daripada situlah guru boleh berinteraksi ataupun menggunakan teknologi yang ada kat sekolah tu. Maksudnya memang semua kelas ada smart TV? Sekarang ni tahap menengah atas, maknanya semua kelas dah ada. So sekarang ni dalam untuk nak mengemas kini dah untuk menengah rendah pula. Oh, okey. Menarik. Seterusnya, bagaimana komuniti pembelajaran PLC tadi yang Puan katakan tadi? Puan kan sebagai penyelaras kan? Macam mana PLC ni pula dapat membantu memperkasakan profesional guru? Okey. Dalam komuniti PLC ni merupakan inisiatif yang membolehkan guru bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan amalan pengajaran mereka. Okey, PLC ni memperkasakan profesional guru dengan cara yang pertama ialah meningkatkan kolaborasi antara guru. Okey, contoh yang kat sini, PLC ni membolehkan guru ni dia bertukar-tukar pengalaman strategi pengajaran serta berkongsi amalan terbaik dalam sisi pengajaran.
Okey, kalau selalunya kalau dekat sekolah ni, kalau kita melaksanakan sesuatu PLC, kita perlu ada rekod ataupun report untuk kita punya PLC lah. Okay, contohnya majlis study, peer coaching, teacher sharing. Kat situ kita bagi pendedahan kepada guru-guru. Secara tak langsung pun maknanya kita boleh interaksi antara dua pihak, antara guru, pembimbing dan guru biasa yang dibimbing. Okey, selain itu juga kita boleh menyediakan bimbingan dan sokongan. Okey, dalam PLC ni guru baru ni mendapat bimbingan daripada guru yang lebih pengalaman. Okey, terus sebagai saya juga, saya telah membimbing guru-guru yang baru untuk maklumat dan tuan juga. Sekolah kami juga ada lebih kurang 13 guru baru, iaitu guru tahfiz. Kami juga salah satu daripada panel untuk membimbing diorang lah ni dalam PLC. Guru tahfiz tu maksudnya lantikan kerajaan jugalah ke bawah SPP ke memang bawah Jabatan Agama? Ya. Bawah Jabatan Agama. Ada ke kolaborasi PLC ni dengan guru daripada luar? Maksudnya guru sekolah puan dengan guru daripada sekolah luar? Ya, latihan dalam perkhidmatan dan penelitian ni dia ada kolaborasi daripada sekolah luar lah juga. Maknanya kita kena dapat info juga daripada sekolah macam mana kita nak tahu teknik dalam PLC ni lah yang secara berkesan apa semua. Okey, baik. Saya teruskan ke soalan seterusnya. Adakah program latihan dalam perkhidmatan iaitu LADAP dan pendidikan lanjutan ni berkesan untuk meningkatkan kecekapan guru selain PLC tadi? Ya, latihan dalam perkhidmatan LADAP ni dan pendidikan lanjutan ni merupakan kaedah berkesan untuk meningkatkan kecekapan guru jika dilaksanakan secara berstruktur dan relevan dengan keperluan pengajaran. Okey, kebaikan utama program ni termasuklah yang pertama, kita tengok daripada peningkatan kepakaran dalam bidang pedagogi. Iaitu dengan cara melalui kursus, bengkel. Maknanya guru tu dapat memperluaskan ataupun pemahaman mereka mengenai kaedah pengajaran terkini. Okey, yang kedua juga kita boleh tengok bagaimana kita nak meningkatkan penggunaan teknologi tu dalam pendidikan. Baru-baru ni juga sekolah telah mengadakan LADAP dalam untuk kemahiran dalam pedagogi ni lah. Kita panggil daripada JU daripada luar iaitu PPD, seorang daripada wakil daripada PPD untuk membagi talk lah untuk teknik teknologi ni dalam pendidikan. Okey, yang seterusnya juga kita boleh membantu guru ni menangani cabaran dalam pengajaran. Okey, ini kita boleh tengok daripada pembelajaran abad 21. Saya juga salah satu daripada guru pelajaran. Banyak yang tugas puan di sekolah. Shot sendiri. Boleh saya tahu tak, kalau LADAP ni, adakah LADAP ni semuanya program-program guru yang bersifat formal? Kalau macam program secara santai ataupun bercuti bersama tu, adakah itu boleh dikira sebagai LADAP juga? Okey, kalau dikatakan LADAP ni dia selalunya secara formal. Kalau PLC tu kita boleh katakan secara santai pun boleh dikira sebagai PLC. Jadinya LADAP ni dia secara formal, PLC tu lebih kepada santai. Lebih kepada santai lah kiranya. Okey, baik. Soalan saya yang terakhir lah kiranya. Pada pendapat puan sendiri, macam mana guru ni, bagaimana guru boleh membimbing, mengimbangi antara tugas pengajaran harian dengan penyertaan dalam program pembangunan profesional. Kita sedia maklum kan, tugas guru sekarang bukan sahaja mengajar, banyak tugas-tugas lain. Jadi macam mana guru nak mengimbangkan antara tugas pengajaran harian dengan pelbagai program-program pembangunan profesional untuk guru, terutamanya guru-guru baru seperti saya. Dalam mengimbangi tugas pengajaran dengan program pembangunan profesional ni adalah salah satu cabaran lah. Tetapi terdapat beberapa strategi yang boleh membantu guru tu menyesuaikan diri dia. Okey, salah satunya ialah menerapkan konsep pembelajaran bersepadu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran bersepadu ni iaitu kita memberi latihan contohnya macam research study, peer coaching, yang mana dia boleh dijalankan dalam bilik darjah sebagai sebahagian daripada pengajaran harian tanpa perlu menambahkan beban kerja guru. Okey, selain itu juga kita boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang fleksibel. Okey, contoh yang fleksibel ni guru boleh mengikuti latihan secara dalam talian iaitu dalam portal
e-guru, webinar dan kursus-kursus digital yang membolehkan mereka ni belajar pada waktu yang lebih fleksibel. Okey, selain tu juga sokongan daripada pentadbir sekolah lah yang paling utama. Okey, pentadbir sekolah ni perlu memberikan sokongan yang menyediakan masa yang mencukupi serta menggalakkan guru ni untuk menyertai latihan tanpa mengganggu keseimbangan kerja mereka. Biasalah sekarang masa guru tu agak padat. Dalam seorang guru tu kita maksimum kita lebih kurang, kalau dekat sekolah lah, maknanya minimum seorang cikgu tu dalam 28 masa. Oh, 28 masa. So dalam 28 masa tu agak padat sikit lah untuk pengaturan pihak. Puan ni kalau macam sekolah Sam Muhammadiyah, kita ni ada dua aliran lah. Satu tahfiz, satu lagi akademik. So akademik ni kita akan masuk daripada pukul 8.30. So PDPC akan bermula pada pukul 9.30 sehinggalah sampai pukul 4.30. So masa tu lah guru-guru kena pandai alert sikit untuk nak membahagikan masa antara bahagian masa ni antara tugas guru dengan pengajaran harian mereka lah. Kalau guru tahfiz tu maybe dia akan datang awal sebelum pukul 7 pagi dan akan selesai dia punya PDP-nya lebih kurang daripada pukul 9.30. Kiranya guru tahfiz hanya bertumpu kepada pengajaran tahfiz sahaja. Dia tak terlibat. Ya, dia ada subjek yang hifz dengan maharat lah. Maknanya masa dia tu je lah. Maknanya paling utama pukul 7 bermula hingga sampai pukul 9.30 itu ialah subjek hifz dia. Maharat dia dalam seminggu tu hanya sekali, mengambil masa lebih kurang 1 jam je. Tu selebihnya dia orang akan refer balik pada malam, bermula daripada pukul 7 malam hingga pukul 9. Jadi antara tengah-tengah waktu tu maksudnya? Antara tengah-tengah waktu dia orang macam buat pengurusan untuk masa dia orang sendiri. Kalau ada relief baru ada orang masuk. Okey, baik. Okey, saya telah faham dan saya ambil maklum setiap maklumat yang Puan sampaikan. Jadi boleh tak sebelum kita tutup berakhir kita punya pertemuan ni, saya ingin boleh tak Puan berikan nasihat sebagai guru baru macam mana saya nak mendepani cabaran sebagai dalam tugas saya lah dalam sekarang mengajar, belajar dan tugas-tugas sampingan guru yang lain. Okey, sebagai nasihat lah kan, untuk setiap guru baru tu pastikan dia alert lah pada masa yang telah dijadikan. Lepas tu buat tugasan yang diberikan dengan tempoh masa yang diberikan. Perlu ada kolaborasi yang baik antara pentadbir dengan guru-guru yang lain. Itu saya rasa. Okey, itu sahaja Puan. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian masa yang diberikan kepada saya. Selamat berpuasa, kita tinggal 10 hari lagi. Alhamdulillah, terima kasih, sama-sama kembali. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Hello.